Halo, Assalamualaikum. Pagi-pagi, selamat pagi. Hari ni, silau lah. Gila, saya tak ni. Apa? Sampai terkejut aku melihat John punya lampu cahaya. Okay, hari ni kita trip ke Ulu Bendul. Hari ni John, Dayuk, kamera sana. Ada Ijaz, ada Acap, ada aku dan juga ada kau. Hari ni kau tahu kau yang lambat. Kau tahu tak? Jal, ni mangsa kita yang terbaru. Jom, Peja dah tunggu lama tu. Okey guys, kita nak pergi mancing dekat kolam Ulu Bendul Fish Valley. Kolam ni kolam yang masyhur. Aku dah lalu situ banyak kali. Pernah pergi singgah sekali tapi tak pernah mancing. Dia hari ni ada game ni dekat Ulu Bendul. Dia ada bagi ikan tag. Lepas tu siapa dapat tangkapan tak awal, dia ada bagi duit lah. Duit banyak kan? Ada 9,500. Ikan tag 1,000. So dalam perjalanan, sekarang ni kita baru sampai Air Keroh, Bumi Melaka, bumi yang berdaulat. Kita nak pergi jumpa Ayahanda bahagian Melaka. Ni John, Ayahanda bahagian JB. Ayahanda ni kita nak pergi jumpa Ayahanda Faizal di Bumi Melaka. Itu dia Ayahanda Faizal. Ayahanda Faizal. Okay, kita dah sampai Bumi Melaka. Kita ambil Faizal, lepas tu kita gerak. Sebelum kita berjumpa, kita makan dulu. Petronas segalanya ada. Oh, keluar ke bang? Terlampau sekejap. Kau ingat tak ada toilet ke kolam? Tak. Oh, Kelebihan ada pushback man. Dia tak jatuh bawah. Ya, aku dah kenyang. Aku tak tahu dah. Banyak sangat ni. Tahu tak nak tak timon. Siapa lain? Timon. Habis je botol. Habis lalu dengan timon dah jumpa. Otak macam ruan parit bau persilan tu. Okay guys, kita dah sampai kat kolam Ulu Bendul Fish Valley. Kosong juga tempatnya. Lepas tu dia punya pemandangan dia sangat cantik. Dipenuhi oleh Gunung Ganang. Dia macam kita berada di apa? Mancing. dekat New Zealand. Kau pernah pergi New Zealand? Dia punya suasana best lah, best. Parking selesa. Jadi kita tengok kat kawasan dalam macam mana. So ni kita tengah tunggu budak-budak lain ni sampai. Ben janji pukul 8.30 sampai lagi. So nanti kita tengok kolam ni best ke tak best. Moga gasak hari ni, ramai hari ni. So nanti kita tengok ada hasil ke tak ada hasil kita hari ni. Hari ni kita apa je? Memburu ikan tag. Kau pula tengok. Sebenarnya kita tak pernah pergi mancing dekat sini. Ini baru first time tim The Kutuk pergi kat sini. Ada yang dah pernah pergi, tapi yang bagi kita tak pernah pergi lah. So hari ni kita tak kisah ikan tag ke apa ke, janji pun nak ikan lah. Dapat ikan tag 1,000 pun jadilah. Dapat juga. Dapat juga. Kalau ikan tag dapat 1,000 boleh kongsi ramai-ramai. 100. Alhamdulillah. InsyaAllah usaha lah. Okay, hari ni santai-santai. Jangan ada tekanan hari ni. Santai je. Kalau ada tekanan lain jadi. Sekarang kita tak kasi tekanan. Kalau dah ramai lagi lah. Kita sebenarnya kat sini kita nak cuba SP kita lah. Okay, kita nak cuba SP kita, Export Slim, dan juga kita PH. Lepas tu kita ada colour baru untuk hari ni. Kita nak try untuk warna baru. Apa nama dia? Warna baru tu Datuk manja. Warna baru. Kita try lah. Kalau tak nak SP hari ni, kita pakai senjata rahsia. Iaitu hutang kopek kan? Kopek udah hidup. Itu je jalan tu. Itu saja. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Okay guys, kita dah sampai kolam Ulu Bendul sama dengan Abang Kucai. Ya. Dia manager besar kat sini. Betul. So ini hadiah yang kita orang bagi untuk 30 orang yang tawal tu. Duit dapat 100, dapat hadiah lagi. Lama. Untung. Siapa tak datang rugi, man. Highway, or the highway, and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even
Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Okay guys, Assalamualaikum. Pagi-pagi, selamat pagi. Hari ni bersama dengan Abang Kucai. Kita berada dekat kolam Ulu Bendul, Fish Valley. Okay bang, dah berapa lama bang operasi kolam? Lebih kurang 6 tahun. 6 tahun. Tahun yang ke-6. Ya. Hari dulu ni rajin bang lalu sini. Lalu je lah. sebab belakang ada pot. Targetnya lain kan? Ah, Targetnya lain. Sebab belakang sana ada pot tomat. Okey. So alhamdulillah 2025 baru sampai. Lalu hari-hari. Lalu lagi. Waktu operasi macam mana bang kolam ni? Untuk operasi setakat jadual yang terbaru kali ni, hari Ahad sampai hari Rabu 10 pagi sampai 12 malam. Hari Khamis kita cuti, hari Jumaat pukul 3 petang sampai 12 malam. Ahad yang tadi itulah sampai hari Rabu sama 10 pagi sampai 12 malam. Tengok ni suasana pagi waktu hari Ahad. Ramai ini dekat orang. kolam B Kita sini ada berapa kolam? Ada banyak kolam. Kita ada kolam A. Kolam A kat atas tu. Kolam A tu 13 kaki dalam dia tapi dia kecil sikit lah. Tak ada besar macam ni. Yang sekarang ni kolam B. Yang ni tak dalam sangat. Ni untuk game lah. Hari Rabu dengan hari Ahad kita buka kolam B untuk jadual yang baru. Yang kolam C ni yang kita main kolam ikan gorgon dulu ni. Ni asalnya ni Asal yang kolam gorgon ni tapi dia bocor. So kita decide bubur air tawar, kita buat peternakan udang kot. Udang Tapi okey lah tu ada kolam yang beroperasi A dengan B lah. Ya, kolam berlaut pun ada. Tu kalau nak main air tawar, baung sangkar Sungai Pahang, baung kuning dengan tilapia merah. Mantap. Kolam dia boleh buat 8 kolam lagi. Tu kolam keli. nampak? Depan tu nampak. Dia nampak rumput tapi tu kolam keli. Kan sekarang tengah gila orang main game geli. Tapi keli tu kita orang buat untuk pelupusan ikan mati. So ikan mati tak buang untuk sampah. Kalau buang untuk sampah Bau kita bagi buang ni. tu. Perempuan dapat. Bukannya dah besar-besar puas lah bang. Ya. Hari-hari makan ikan mati. Okey bang, daripada segi harga macam mana pula bang? Harga kita masih lagi maintain 8 jam 130, 4 jam 100. Okey guys, so siapa yang nak datang, jemput datang ke Ulu Bendul Fish Valley. Betul. Nanti kontak Abang Kucai, kita letak ada nombor telefon kat bawah ni. Korang cari TikTok kita orang ada Ulu Bendul Fish Valley. Jemput follow. Facebook kita Ulu Bendul Fish Valley. Kita ada 2 je lah platform. Okey, Abang Kucai, terima kasih atas Baik. jemputan. Abang Kucai jemput kita hari ni untuk kita time Terima kasih juga Ozmi. Ada sponsor tu nampak. Kita ada sponsor lah, sedikit mantap. hadiah. Sambil-sambil kita sama-sama promote. Baik, Sama-sama terima kasih. kita berniaga Ya. sama Melayu. Okey guys, kita try mancing kolam Ulu Bendul Fish Valley. Let's go. Jangan lepas. Kup. Itu je. Kup. Diam. Janganlah. Kuap. Jangan macam ni. Jangan ketuk macam tu. Kita nak bukan kuap. Dia luah balik. Yang tu dia luah balik. Sebab rapal lanon salah satu teknik yang biasa caster gunakan untuk main HSP. Untuk kita nak bagi free kita punya apa di hit tu free lah. Tapi tak ada masalah kalau korang nak guna snap pun tak ada masalah. Kalau guna snap senang, kau nak tukar senang. Kalau direct sensitivity dia kuat lah. Tapi dia punya action tu lebih macam neutral sikit lah. Tapi tak ada beza sangat lah, sikit lah beza dia. So masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Boleh, tak ada betul tak ada salah. Nak pakai snap pun boleh, tak ada masalah. Sangat kecil je. Hey. Alright. Hey. Okay guys, hari ini kita berada di kolam Ulu Bendul Fishing Valley. Sekarang ni kita berada di kolam A. Kolam A ni ikan dia saiz-saiz sikit lah, kilo ke atas lah. So hari ni kita akan mencuba SP warna baru. Okay, ini warna baru kita. So kita try lah mencangkup ataupun tidak. Let's go. Dalam Hai, kolam tak di. Oh. Oh, kuat oh.
Okay guys, ni warna baru SP Ozmi warna baru. Alhamdulillah. Double strike. Tak balance. Okey geng, ni dah strike kerapu hybrid dengan SP Eco Slim color terbaru ni color terbaru kita dan juga dipadankan dengan G-Head Thunder King Bullet 7 gram saiz 20 pada mantap. Hari ni kita lawan man Udang lawan SP. Ni warna baru belum keluar. Yang ni pasti on top. Batu roket dengan udang hidup. Batu roket dia punya. Siut. Dia lebih sana. Okey, kita janji minggu baru kita test. 4.9 5. Okey, korang teruskan. Wah, laju ah. Komen siapa menang? Jap komen dulu. Cik, komen dulu. SP ke udang? Kita udang. Komen. Dua-dua ni tipu saya. Ya, Abang Popiah. Udang baru daripada Ulu Bendul. Gigit tangan. Gigit tangan. Ganau. Aduh. Wah, banyak SP. Kau tunggu. Tinggal batu roket kan. Aduh. Ini pakai batu roket tau. Pen sana sikit. Wah, ni dah tahu pot. Aku tak tahu pot ni. Nah, mana Him? Oh, dia ada lorong dia ni. Ya, apa bang eh? Woi, betul lah mana ada balik. Yeah! Woohoo! SP menang guys. Yes. Okay guys, SP nampak? Color baru lulus Lulus dengan cemerlang. Pakai udang galau, malu. Aduh. Ni pakai udang Eko. Kena. Aduh. Okey. Dah lepas lawan bagi tadi. Sikit ambil gambar. Sikit. Pintu masuk dia pakai kat pintu. Megap dia tekan. Ini color baru korang pergi dekat TikTok Ozmi. SP menang guys. Mana siapa yang sokong SP? Kenapa tak ada hidup kepada itu? Okay guys, dah habis. Okay guys, so itu saja trip kita hari ni dekat Ulu Bendul Fish Belly. Terima kasih dekat Abang Kucai dekat sana. Dengan Abang Ben sekali. Dengan Abang Ben sekali. Sebab dia bagi kita belanja kita mancing dekat kolam A. So nanti jemput datang siapa yang nak mancing kolam yang tak pernah datang Ulu Bendul, jemput datang sini. Memang best. Dia ada kolam A, dia ada kolam B. Tapi kalau aku datang mancing memang kolam A lah. Oh, padu dia punya tekan tu. Kata-kata untuk hari ni, okey? Tengok ada apa? Sediakan payung sebelum hujan dan sediakan setup yang betul sebelum mancing. Wah, ni. Okay guys, terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Ciao, ciao, chin ciao. John Barai.